Kuota dah ada. Kain ihram ada nipis, ada tebal. Banyak. Bang, Ya saya. saya ni nak pergi umrah bulan 7. Okey. Beza jauh tak Mekah dengan Madinah punya cuaca dengan Malaysia? Oh, kalau umrah bulan 7 ni, especially umrah bulan 6, 7, 8, 9 ni, dia adalah umrah musim panas. Tapi musim panas kat sana, dia tak sama tau dengan musim panas kat Malaysia. Kita kat Malaysia, kita panas lembap. Tapi dekat tanah suci nanti, dia panas kering, dia berangin, bahang dia sangat berbeza. Macam musim panas ni, suhu dia boleh mencecah 40 hingga 45 darjah Celsius tau kalau kita pergi umrah. Jadi jangan kita anggap panas kat sini sama macam panas kat Malaysia. Kita kena pakai ihram yang nipis, ihram yang lebih ringan sebab kita nak menghadapi cuaca yang panas. Kalau pakai ihram tebal tu sangat tak recommend untuk guna masa umrah musim panas. Jadi jawapannya adalah cuaca dekat Mekah Madinah tak sama langsung dengan Malaysia walaupun panas sebab dia negara Arab Saudi, negara padang pasir. Dan kalau pakai ihram yang nipis, ringan, tak jarang. Jadi kalau anda nak beli ihram, boleh terus walk in ke Butik Lemaya, Wang Semaju. Assalamualaikum.